Morning. Hari ni nak pergi Terengganu. Kelakar ni nampak aku. Kita pergi stesen bas. Let's go. Let's go. Dia kata aku nak tidur. okay. Aku nak tidur. Nak pergi mana ni? Aku nak pergi katil, aku nak tidur. Kau jangan harap dalam bas ada aktiviti. Dia kan, kalau suruh aku buat ice breaking kan, nak aku pukul seorang-seorang dalam bas. Aku nak tidur. Pagi-pagi ajak borak, kepala otak. Tak pernah aku naik Sunny Express pagi-pagi tu diminta ice breaking, betul tak? Buat lucu. Apa lucu? Dalam bas, Nama saya Suzani Hafiz. nak kenal orang baru bukan pagi. Tak tidur. Sekarang Lagi 3 jam. Sekarang kita dekat RNR Berasing. Beli pau. RNR yang sangat keras. RM1 je topik kamu. Dikabarkan ada pernah ini ni tempat kubu Cina terlebih dahulu ketika dahulu. Okay guys. Sini kita baru masuk dalam. Okay. Baru masuk dalam. Teh ais 3 ni dari RM5. Dia kira mahal tu sebab sini. Oh, mahal. Sebab dia RNR Berasing, so dia kira mahal. Biasanya harga kapitalis. Damn. Kapitalis. Ayo, sudah. Kat mana ni? Lagi berapa jam sampai Terengganu? 2 jam. 2 jam lebih tu kawan. Lama guys. Kita orang menunggu kehadiran jemput dan juga Muaini. So satu bas 25 orang. Kebanyakannya duduk seorang satu seat. And itu je lah. Sudah tak ini? Ya. Tapi ni lah dia tak. Kena kacau lah. Kacau. Tak kenyang tu. Jangan gerak, jemput belum naik. Bas rosak pula. Bas rosak pula. Cahaya. Guys, kalau panas boleh duduk luar. If you are hot, you can go outside but do not go near the road. Okay, noted. Jom kita hiking jap. Ni muka-muka tersedai. What the fuck? Apa ni? Lain kali belilah bas bersiaran. Ni bas ni tahun 2000 tahu tak? Panas. Jom turun. Sekarang kita tersekat di jalan menunggu bas lagi satu ambil kita orang sepertinya itu. Dia berbual dengan jenis facility ni. Jauh lagi ni panas. Bos. Kau nak makan What the fuck? Perut M lagi sering. Masuk segala 6 bus. Panas tu dah. Okay, lagi sekali. Jap. Sekali lagi. Nak tengok perut kau gunakan steering. Ada aku kawan. Unbelievable. Tapi phone aku dah lag ah. Mas moral. Dapat makan. Dapat nasi hujan sejuk. Bertiga hari ni. Ada iki sekali. Tengok ada kamera. Merah. Mana ni? Apa? Soalah bitches. Dah sampai musim. Suzani. Panasnya. Kau nak belajar macam ni nak goreng kopok ni. Ni.
Saya nak telur tepung. Nampak lagi badan ni mana? Oh. 6%. Mana? Allah. Ah. Panasan nanti. Mengalir kamu. Stop college. Tak boleh. Itu minta. Kamu beli. Nah, subsidi aku dekat KL ni. Okay, dah. Ni gambar tipu dul. Kena tukar baru dul. Mami aku sama KMM. Let's go. Tu museum. Kau nak belajar macam mana I know that. Ini kita dekat museum. Awak weh. Yang ni. Buat lambat dia orang. Let's go. Quite ramai lah. Penuh. Kita sama kat dalam. Oh, ada video. Mana ke Jamal? Sabar aku. Esok tau Boleh dekil. masuk lagi Pak. Let's go. Hello kau tahu ni. Kami sampai je. Kawan-kawan tak ada. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Kami sampai. Panas. Daripada juga. Cinematic lagi. Kita sama kat dalam. Tutup bila? Ni cepat. Aura. Penat ada ni. Alah, pecik-pecik dia. Ada air. Saya best tak museum? Best je sebenarnya. Sibuk je. Ni nampak je. Okay, review sikit. Okey, kat sini kita ada Megah Jaya Alam. So ni apa? Ni from Kubur Impahat ada pulau. Gugaga. Okey, kapal ni dulu Anis Zazing bersama Zulaikha pergi tangkap ikan. Oh, lepas tu apa jadi kat dia orang? Lepas tu kau nampak penyu. Penyu dia nanti orang pendek. Okay. Lepas tu dia tenggelamkan kapal orang. Kenapa tiba-tiba ada parrot fish ni? Dia siapa aku letak lah. Nak nakal banyak pun tak boleh sangat sebab banyak benda tak ada kuat. So inilah dia. Sneak peek sedikit sedikit di Museum Kuala Terengganu. Okay, dah habis. Lepas ni naik cruise. Oh, boleh tak? Oh, naik kapal. Ramai kat dua orang. Dah Free ke? Beli lah. Mana ada free dah. Let's go. Cuaca pun cantik. Cantik kan Nafi yang cuaca? Alhamdulillah, jadi kita dimudahkan segala urusan. Amin. Tapi bas besar tadi lah. Ya doh. Dah selesai. Okay, 1, 2, 3 buka tangan tau. 1, 2, 3. Buka tangan le. Buka tangan macam ni. 1. Is. Betul lah. 1, 2, go. Lepas ni sekarang naik cruise. Let's go naik cruise. Macam mana Is bunyi boat kau? Bunyi boat yang dia naik kau. Ha? Buat tu? Yang dekat tu saya dekat tu. Hilang je tu. Let's go. Kita jalan dulu. Naik bas dulu, pergi ke lokasi. Let's go. Naik bas, pergi ke jeti. Kita akan masukkan kod ni dalam.
Tak, sebenarnya aku tak tahu. Kalau ada buat YouTube channel ke tak. SGK Media tak ada record doh, tak ada effort nak. SGK Media tak ada function, tak ada fungsi. Banyak gengsi. Aku terlalu indip dengan seni-seni tadi. Sebagai orang seni aku fokus Aku juga rasa dengan Iman aku. So, next video tu apa? sekarang kita dekat Pusat Tamadun Islam. Nak naik cruise. Tak jangan sana. Kita beli. Ada Aicha tu, aku nak try Aicha. Aicha Gano, let's go. Ada rasa Tidak. kelapa. Outfit check. Fit check. Kita akan naik Levy de Cruz. Naik. Levy de Cruz. Naik safety teruk habis. Safety. Kita let's go. Oh, jadi cawat dah ni. La ilah dia pakai kacauan. Tuanya dah. Dah pasal cawat. Dia Cruz. Kita tengok mulai dekat dia Cruz. Jom kita kacau rambut. naik pot. Let's go. Let's go. Sorry. Let's go. Ini trip bagi ni, bukan trip SDG. Stay buat macam ni lah. Tak payahlah buat macam ni. Boleh lari berjalan-jalan dah pula. Aku pun rosak macam ni. Okay, masuk guys. Ni KPI baby. Let's go. Video buku je. Patina, sambung guys, sambung. Sambung. Sampai Min. Sorry dia tak Bawa. Apa ni? Let's go. Nombor kat sebelah ni. Muat kali 5 orang. Sana ada over. Tiga macam ni baik sangat. Basah tak ni pun tak aku. Wow, besamno. Bestnya duduk belakang. Bestnya ada angin. Bestnya. Reverse je konten ni. Baru naik. Janganlah saboleh. Tak masa dia satu lagi ni. Baru dia reverse. Tapi tak terbang ke topi? Bang takkan lah. Tapi tak kot. Zak malam je. Cibai. Yes, dia pusing. Yes. Gelap. Belah sini. Ibu orang naik bot. Ibu orang naik bot bu. Ustaz Ramadan. Aku tak ready. Let's go, dah habis. Tolong, kau buat habis dah? Sebelum Tadi dah record tadi. Tak boleh.
Mak legal. Let's go. Kita baru habis menaiki bot Lady Bakhus. Ibadah Harus. Kristal. Cepat sebab meja aku terpadam. Let's go. Kasih cik. Let's go. Sekarang dekat Masjid Kristal. Dekat Masjid Kristal. Malah segabut. Wah, buat lagi. Tapi tak gambar. Lawa dul. Okay, actually kan, walaupun aku dah balik kampung banyak kali, ni first time aku datang sini. Jika Ya, sedihnya dah aku. kau tak menangi masjid itu. Damn. Dayu. Ada jet ski. Let's go. Apa lagi Cepat nak charge ni. Kau tu nak kerja sunset lawa ni. Boleh? Sekejap. Yeay, dah sampai Pantai Batu Buruk. Let's go. Makan loceng dia. Loceng, let's go. Satu loceng Tinggal. Kalau kat KL, dia bunyi weh. Kat KL RM3 dan RM3 tu batang lah macam lah. Batang. macam lah. Macam batang. Tak, kat KL sebatang RM3 sini. Let's go. Ya ke tinggi? Koko Crunch dengan Crispy. Hari ni tak ada bunyi pun. kita berada di Pantai Batang Buruk. Batu bukan batang, batang buruk lo punya. Hari ni baru saya diketuk. Ipoh Perak. Itu berak. Ya, itu berak. Salah. Dan dah sampai. Dan berjaya. Sekarang berjaya tukar bilik. Let's go. Dan day one tu Dan dah negosiasi dengan Afiq first day tipu budak international. Tu. So what? Aku layak, aku deserve. Boleh. Kita akan review bilik dia. Bye. Aku pergi tempat dia. Sekarang kita orang kat komplek beli sukan. Siap-siap nak pergi setiu. Dan hari terakhir kalau main water park dia setia. Tak ada water park lah Let's go, jom kita tengok. Macam buat performa kak. Sekarang kita kat mana? Ini kita dekat Setiu Wetland. Setiu kan? Wetland. Kita dengar perkataan wet je apa maknanya kan? Water park, let's go. Mana ada water park lah, bongok lah. Orang cakap biar tak handsome jangan bodoh. Tapi yang ni handsome dan bodoh. Tak, ini handsome dan bodoh. Macam tipu je segmen tu. Tak, betul. kita. Nampak tak? Kita akan masuk situ lah, tapi tak tahu lagi. Ni kita orang sebelum wet. Yes. Kita akan masuk ke dalam. Okay. Yang ni sibuk pakai sunscreen dia ni kat Jamal tu tadi. Ni macam ni lah. Tak kata apa tak lihat. Yang ni pun tak jadi dah. Jom main glomso. Let's go. Dia ada sunscreen natural kat janggut. Apa? Let's go. Bawa formula baru, okey. Sunscreen 50 fps, pakai 2 kali je 100. Ya, aku pakai 2 kali saja 100. Aku 45 tambah 2 90. Loh, 90 je aku 100. Tiba. Ada letak barang. Tak barang dalam rumah ni. Kita ada briefing kat bawah ni, bawah sana. Perlu sendiri. Okay, kau buat apa tadi? Saya kat balak ni. Kat kayu.
Misalkan yang kecil-kecil je tadi. Boleh. Abang kat seorang je kot. Bocah. Korang kat 5 orang bu. Bukan 3 orang je. Kau main joki mana boleh main joki Dul. Elok sikit Ni orang daripada rank bawah main. Atas. Laporkan situasi. Ada yang cat. Ada yang tengah cat. Itu yang ni lah. Kepikir air tu. Tu ada. Dia dekat kabia. Wah, bagusnya nasi. Is buat apa? Is takat. Ni. Cepat ni. Depan belakang. Tak gerak pun. Kena ada minyak. Ada. Boleh lihat muka lah nak yang muka. Kena sengit 45 darjah gergaji. Iya tengok tau. Dia tak lagi. Dia kata tadi. Kau tu lah tak ambil KH. Aku last best KH tau. Tak ambil baru tahu. Dengar cakap aku. Dia buat macam tu kira tadi terpatah lah. Okay, lagi. Balik tu. Ni sok ngatur. Aku buat separuh dah Cibla. Sok ngatur. Dia tak percaya bila dia cakap salah. Dah benar. Next. Korang buat apa ni? Drilling. Aduh. Sebab dia ni. Tak masuk kan? Saya buka balik. Apa masuk? Terus. Masuk terus. Masih tekan sikit. Kan. Tak okok kena ambil video. Tak boleh. Boleh tapi kena kuat. Tarik tu yang tekan. Tolak tu tekan. Tapi kenapa? Kontrolkan. Ni apa? Ini full. Ni kena tolak. Macam Tolak tu. sedap tu. Laju lagi ni so. Hello. Laju lagi. Tak, lajukan ke gaji. Tolak. Please. Dia kau angkat tu. Okey. Macam kau lah. Kan kau tarik. Oh, okey. Tolak instead of tarik. Kau tarik tu dia tak potong sangat pun. Tolak. So tu tolak. Tolak tu baru dia ni. Kira kau nak tarik kat tu kau angkat sikit. Itulah ambil RBT lagi korang. Bila kau tarik macam tu dia agak tu berat tarik. Kena buka sikit. Oh ya Mida. Venture, which means that you are dwelling into sustainable development goals. Okay, and I think you have been briefed by the committee members on which SDGs that you will achieve. Okay. Let's go. Nak kena pergi cari kupang. Lepas tu kerang ke pantai. Let's go. Kita nak pergi wetland. Ambo tendang menuju ke bot. Ambo tak ada sini. Sini Ambo tak ada. Rema. Dia memang dia create bahasa dia sendiri. Okay, Oma. Apa pun fighter maju. Fighter memang kena maju. Fighter kena maju bro. Yo. Tak baik tu. Kami nak menjalan kupang ini. Yes. Ya, Oma semua. Lokang. Nak bakar makan-makan. Makan sini, masak sini, makan sama. Makan kambing biri-biri. Naik boat. Let's Naik go. boat. Naik boat. Nak pergi tempat lokal. Abang Aziz dia tepuk. Abang Aziz dah tebuk. Tu belakang. Okay guys, so hari ni sekarang pukul 2. Kita akan cari lokat. So main kahak je.
Apa kahat fake eh? Kahat fake sama. Tuan pun ngaku lah tak ada buat Saksikan apa-apa. lah, grup aku akan menang. Ni semua muka-muka kalah. Semua muka-muka kalah. Semua muka-muka kalah. 1 hour later. Tapi macam ada orang tu lah tak dapat. Ada orang tu tak cukup PPL 5 so dia tak boleh balik guys. Mungkin Aku tak nak lah mention siapa tapi mungkin dekat Kedah tak ada benda-benda ni. Yakin dia. Yakin. menang paling belakang. Last time aku dengar orang cakap macam tu, champion kan, dia disqualified tu. Tak mention siapa lah. Let's go. Wow. Kira di tengah. Okey. Willy siapa ajar dia? Willy. No Willy. Dia aku duduk belakang. This is river, no play. Jadi kau aku. Let's go. Let's go. Iki. Barik. Aku jaga. Laju lagi. Topi. Terbangkan topi kamu. Bye. Terus keyboard ni. Kita mandi laut guys. Cari kepak. Kita bawa dalam. Talais. Basah dah. Jahatlah kau. Jangan dah naik balik. Kalau ada api pun boleh ni aku cakap. Oi, itu dah berenang dah tu. Kuat lentang. Woi, dalam woi. Tak ada. Kau cepat turun. Okey, cepat awak dah turun. Sidiki. Tak jejak. Boleh. 150 tak boleh turun. Tak boleh turun 150. Tipu je. Let's win, guys. Wajib. Aku nak gambar aku make enjoy. Enjoy, seorang. Masuk. Kita tangkap apa tadi? Kita tangkap ni duk. Ambil pun buat. Ha? Ini apa kau? Tak payah. Ni kepak. Dah whistle ni punca betul tak? Ada yang nak kata aku di sini. Tak ada dah whistle. Boleh.
Aksesoris baru. Apa jatuh tu? Neping. Aku punya kasut aku campak belakang dia. Yeah, dah habis main. Let's go next spot. Dia dah lepas anjing. Genggam balik. Genggam tangan kita. Dia tengah makan samping. Sampai dia kepil tangan aku. Biasa. Best, hari ni kita kumpul kepah. KPI tu kita orang seorang kena dapat 5 guys. So ni banyak. Dia macam tapi macam ada orang tu lah tak dapat. Ada orang tu tak cukup KPI 5 so dia tak boleh balik guys. Mungkin Aku tak nak lah mention siapa tapi mungkin dekat Kedah tak ada benda-benda ni. Kedah tak pernah tangkap kepah tu. makan mangga. Okey, next spot aku banyak. Ingat kata-kata dia. Okey. Kita tunggu guys. Guys, dah habis cari lokal. Sekarang kita Kita dah sampai. Jadi let's go. Rambut dah rosak kan. Angan muka. habis menangkap lokal dan lepa. Apa? Lipo. Kau punya kasut? Let's go. Kita dah bersampang. Silpas apa? Ada orang bawa silpas kan? Kita saya. Let's go. Ada siapa bawa clipper ke? Ada. Kasih cik. Ayah Wang. Ayah Wang jatuh bau. Ayah Wang jatuh bau. Aku tak ikat lah aku jatuh tadi. Jatuh gila bang mental sepak. Dia macam dah lah. Benda tu depan lutut je. Tak ada apa-apa. Tak terbalik. Kita sambung next station. Let's go. Ha? Sedap rasa dia. Sedap apa? Oh, yes. Aku tak rasa lagi. Tak rasa lagi. Terampak dah. Apa dia? Aku tak makan lagi weh. Tak kasut tu dah boleh buka kot. Sudah? Ya. Ya ke? Aku rasa biasa je weh. Yelah, hasil tak kapas sendiri tu. Buatkan dia lagi sedikit. Mandi. Dah mandi dah? Wangi dah. Busuk lah. Sudah? Okay, untuk lokal masing-masing sikit 8/10. 8/10. Tapi yang kecil tu sedap. Kan? Kena dengan sos pula. Kena. Tu syadu. Boleh repeat. Okay. Sekarang dah mandi. On the way balik KL. Let's go. Mau pulang. Sekarang belum balik air kecil dia orang.
sekali. Baik. Salah tak lagi. Saya ayat dia. So sekarang dekat Pentan Terengganu menuju Kuala Lumpur. Telah selesai makan. Baik, skor tolak prediksi sama dengan macam orang study. Macam tadi. So, jumpa lagi kita. Bye bye.